Honda CR-Z ni dah lama terbengkalai, jadi owner nak restore balik kereta ni kasih cantik. Luar dia memang berdebu kotor gila guys, dan dalam pun memang kotor sangat-sangat. Owner ni ada guna juga kereta ni untuk bawa ikan, jadi memang bau busuk guys dalam kereta ni. Bau kuat gila. Kami akan cabut semua seat dan kapet lantai yang kotor ni guys. Owner kereta ni lepas dia tahu Cowboy Detailing boleh datang ke rumah dia untuk buat full interior detailing, dan dia nak buat juga package polish and coating. Terus dia roger kita orang guys. Untuk bahagian kapet lantai ni antara bahagian paling kotor, so memang lama juga nak cuci. Tembak water jet bagi hilang kotoran dengan kena sental brush dengan elok-elok. Jadi kalau korang ada kereta yang dah lama, memang tak pernah buat interior detailing dengan tak pernah buat polishing body, korang memang kena cuba guys buat package macam ni. Memang berbaloi. Plastik-plastik kereta kita akan cuci dengan aircon tu pun kita tembak steamer guys. So untuk luar kita orang akan basuh dan guna clay bar ya. Clay bar ni bagi nak hilangkan daki-daki yang hitam tu dengan ada kesan-kesan tar sekali. Warna cat kereta ni memang lawa tau, jadi memang sayang sangat kalau biar macam tu je. Bila kita orang polishing, buat step cutting, memang naik terus warna dia guys. Ini hasil selepas cuci. Memang lawa guys kereta ni. Owner pun memang puas hati. Dia kata memang dah berbeza teruk kereta dia. Servis kita orang datang rumah ke rumah guys. Selagi korang kat area Lembah Kelang, kita boleh datang ke rumah korang terus. Apa-apa boleh wasabi kita orang ya.